Ya, masak untuk berbuka sahur. Tadi. Itu pun kalau bertahan, rasa tu sekali makan je habis. Jadi mak masak ni tengok. Daging. Okey. Oh ni first time lah kita berbuka sahur tak ada asam pedas. Kesian asam pedas. Goreng kentang. Nak buat kuah lebih tak? Dah lah, apa dah? Asam pedas tak. Jangan pun boleh. Yeah, best time in the matter. Okey. Untuk sahur siap dah. Nasi pun dah. Nasi pun sudah siap. Jumpa sahur esok. Hihi. Selamat sahur. Hari pertama sahur. Let's go. Cuci muka. Sekarang pukul 5. Aku dah panas nasi. Dah cuci muka. Let's go makan. Oh, so gelap. Bentuknya macam. Aduh. Phone adik ke? Panas. Tahu apa? Oh, kali muak dah. Beri apa? Muak agak enak. Nasib baik dah buat dia ni. Sahur. Ini telur dadah sedap ni. Why so terang? Tender. Lembut mak? Okey. Bangun pagi pun kau betul lah kan. First time tak ada asam pedas. Kalau ada apa? Apa ni kering tercekik. Okey je ada kuah. Tanpa bertiga atau ni berdua. Tak panas nasi. Nanti belum. Sana ke sini itu. Ni kali ni lebih kecil asin tak syok. Kali tahu lah. Apa kecap asin je? Kan mak buat kecil asin sikit. Yang dulu tu mak tak buat langsung. Kecil lemak aja. Dah, siap. Pedas dah adik? Tak. Mak makan 10 minit. Nak makan, bukan nak masak. Masak masa kejap tak makan. Seram. Ya. Sini azam pukul 6.10 je. Oh. Korang sahur apa tu? Air kosong. Limau lah.
Apa? 2. 5 orek-orek kecil. Kita tak habis kan? Padahal kita makan setiap hari. Sebab dia kecil-kecil banyak. Padahal dia tahu Rabu kan? Tak ingat. Rabu. Banyak lagu tu juga nyanyi. Let's drink ayak oren. Mother mau ayak oren. Amboi. Apa je tak tolak. Bagus. Oren, ayak oren. Kurma. Woi, manis. Tak apa, kaslan. Mana ada ais kah? Okey, sama. Ayak oren. Ada masa lagi. Oh, banyak lagi, setengah jam pun ada. Ataupun 20 minit. Pukul berapa? 6? 10? Tak lagu lain. Oren dan oren. Oren dan oren. Ush. Dah tambah air, masam sikit. Berapa? Takut masam. Itu kena masam betul. Boleh. Lepas tu saya pun tak ada bunyi apa pun. Bunyi apa? Itu kalau nak azan dah. Senyap je. Jiran, sahur. Kalau kat kampung dulu ketuk gendang. Ya, bang. Kita tak ada ketuk gendang. Kalau tahu nak Macam Indonesia tu ke? bulan puasa tu dia ketuk tak ganti Sahur. Dia ganti orang. Dia kejut orang. Kejut sahur. Orang yang tak nak bangun pun kena bangun. Kalau wanita-wanita tidak boleh, bangun jugalah. Nak titik. Oh, ni masam. Ngantuk. Dah makan masam-masam. Ngantuk? Tidur? Lepas makan, mau duduk makan lagi. Mau masuk tidur. Bak mau masak. Awal-awal masak bidang. Mau makan duk borong masuk tidur. Ada dulu tu mak solat tak sahur. Tak pernah sahur dengan mak. Mak sahur lambat. Kadang-kadang tu mak tak makan. Yelah, sampai kena marah. Mak tak Kata makan. apa tak sahur, apa marah. Mak Makan. minum je. Wah, I bet. Mak tak ada. Mak tidak apa? Tak juga. Lama. Wah, hebatnya mak tak ada adik-adik. Boy, kita tidur lambat sama. Mak saya tak ada. Itu I bet. Kenapa? Hebat je mak. Bawa putih lah. Tak juga orang putih pun ada juga. Tak ada hitam pun. Tu awet muda. Muda apa? Keduk kau. Tu kau adik dia kata macam tu apa? Ubah dah. Tengok Apa yang muka ubah? betul-betul keduk dah. Mana lagi cekang je dah. Pipi tebal. Kau adik dah. Mana ada. Mak kata lah. Lagi tembal lagi. Kulit pun keduk dah. Tak ada lah, sama je. Mak lagi cekang lagi dah. Keduk ni. Alah, keduk tu memang lah. Tapi tak banyak dah. Ya, ada 3 line je. Tu pun hala tengah tu je. Adik tak tahu lah. Bagilah saya macam ibu saya. Tapi tak nak ni. Mak tak ada pun. Hitam sikit pun tak ada. Saya mahu buat kerja, edit video untuk post hari ni. Sekarang pukul 6 lagi subuh. Saya tidak ya hari ni. Jangan tanya kenapa. Kantoi lah kan. Tapi hari ni je. Ya, selesai. Saya nak edit video terus. Jumpa korang sekejap lagi waktu nak berbuka. Happy fasting yo. Goreng ikan. Sedap. Ikan masak semua mak. Ada berapa ekor je? 4, 5. Saya pergi tempat. Apa ni? Dan ada nugget tempura untuk berbuka, ada ikan goreng, and then ada sayur lemak tengah dalam proses, dan kurma.
Sambal belacan mana? Dan sambal belacan. Nak tahu buat macam mana? Tengok aku punya shot. Kalau dapur sah. Tapi ni terlebih air sikit. Mak tu tak sengaja. Okay, jangan letak air lebih. Tu je. Dah berbuka. Nampak kena ada ni 2 biji. sayur masak lemak, kurma, nugget, sambal belacan, ikan goreng. Oh, colourful. Bro, mana nasi bro? That is a lot of. Tercungit. Cik sayang. Apa? Nama dia? Nama dia apa tak lah, tapi kalau resipi bersama Cik Mak sayang. kenal? Lalu mak tengok dia punya resipi dia. Cik sayang mak saya kenal awak. Dia resipi kat mana? Dalam kalau resipi bersama Cik sayang. Mak tengok. Kenapa baru cara masak pukul 7 sampai pukul 8? Baru aku dengar pukul 7. Orang nak kenal. Ni dah orang dah berbuka. Hali, so aku rasa sampai sini je vlog first day puasa. Sebab saya nak edit dah video ni lepas ni. Kalau korang suka video ni, bagi thumbs up, subscribe. Aku tak tahu lah best ke tak. Baik, saya akan record video lain pula, okay? Itu je. Selamat menyambut bulan puasa. Harap korang suka. Bye bye. Oh.